Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamil bi khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamil bi khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamil bi khair. Amma ba'd. Saya Aishfaya bin Muhammad Ridwan, murid dari kelas 6 Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya layak menjadi AJKT kerana saya mampu menjadi tauladan yang terbaik kepada pelajar-pelajar lain. Contohnya, saya dapat menempati masa dan mematuhi arahan guru. Seperti yang kita ketahui, pengawas adalah salah satu badan kepimpinan guru. Jadi, saya mengambil inisiatif untuk mendapat pahala dengan cara menegur dan memberi nasihat kepada mereka. Setiap tahun saya merupakan pelajar terbaik. Saya juga pernah mewakili sekolah dan kafah ke peringkat daerah, sepertinya syair, nasyid dan sahabat Al-Quran. Pada peringkat sekolah, saya menyertai taranum, qad dan hafazan. Semuanya Johan. Pada peringkat kafah, saya menyertai hafazan, nasyid, dan untuk pengetahuan guru-guru, saya mendapat 9 A UPKK tahun 2023 hingga 2024. Saya berharap agar saya terpilih menjadi AJKT. Sekiranya saya menjadi AJKT, saya berjanji akan menggalas tugas yang besar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aish Fayat. Okey, baik Aish, Ustaz nak tanya, rehat tahun 4 bermula pukul berapa dan berakhir pukul berapa? 9.45 hingga 10.15. Okey, baik. Soalan seterusnya Aish Fayat. Siapakah kaunselor di sekolah kita? Cikgu Mustaqim bin Ibrahim. Soalan Ustaz ialah siapakah kaunselor, guru kaunseling, guru bimbingan dan kaunseling di sekolah kita? Cikgu Zuriadah. Cikgu Zuriadah kah? Cikgu Zuraidah? Zuraidah. Cikgu Siti Zuraidah. Okey, baik, tak apa. Baik, seterusnya soalan yang tadi Ustaz tanya lagi, di manakah terdapatnya bendera sekolah kita? Depan bilik kaunseling. Okey, di antara bilik kaunseling dan juga tempat parking guru. Kantin, kantin sekolah. Okey, baik. Aish Fayat. PMX, apakah maksud di sebalik perkataan tersebut? Tak bisa dengar? Tak. Perdana Menteri ke-10. Okey, baik. Siapakah Perdana Menteri pertama? Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, baik. Aish Fayat, 6 Universiti Kebangsaan Malaysia. Di manakah letaknya Universiti Kebangsaan Malaysia? Universiti Kebangsaan di Perlis. Di Perlis. Okey, baik. Ya, tak apa, Aish, cuba lagi. Baik, itu saja soalan. Terima kasih. Sama-sama Ustaz. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.